Ramai pelajar ingat, kalau nak ingat sesuatu, mereka kena hafal dulu. Anak-anak sekarang ni dia macam hafal je kan. Orang yang dapat A sekalipun kadang-kadang tu dia hafal je. To be honest, saya memang pemalas. Tujuan utama saya CBC IQ hari ini sebab saya nak improve cara saya belajar. Sebenarnya, otak kita tak berfungsi macam tu. Sebab otak lebih mudah mengingati perkara yang difahami dan ada kaitan, bukan sekadar diulang-ulang. Very shocked that I can think that fast compared to before. Sebab itu di bengkel TBC IQ, kami tak fokus pada hafalan semata-mata. Hafalan datang sendiri setelah faham. Kalau anak masih belajar dengan cara baca, ulang dan hafal, sudah tiba masanya anak tahu cara sebenar otak memproses maklumat. Saya salah. Memang berkesan gila sini. Kami latih pelajar cara berfikir supaya mereka faham sesuatu topik, nampak kaitan antara fakta dan bina flow pemahaman. Saya perasan anak-anak ni kadang-kadang dia nak buat nota tu dia masalah sikit. Dan saya tahu cara nak buat peta minda ni memang dia berkait rapat dengan cara fikir. Macam ringkasan nota tu pada pendapat saya sangat luar biasa lah. Apa yang saya dapat daripada bengkel TBC IQ ni adalah saya sekarang lebih yakin dan lebih faham. Bengkel yang amat-amat diperlukan untuk anak-anak sebelum mereka menjejak kaki ke tingkatan 4. Ini teknik membuat nota yang selama ni mereka tidak ada. Hari ini dapat close the gap dalam in terms of the knowledge. Berguna untuk sekolah, ia juga berguna untuk dalam semua keadaan. Pengambilan bengkel TBC IQ kini dibuka dan tempat adalah terhad. Setiap sesi dijalankan dalam kumpulan kecil dengan bimbingan trainer terlatih. InsyaAllah, inilah kemahiran belajar yang anak akan gunakan bukan sahaja untuk peperiksaan tetapi sampai ke universiti nanti.